A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kitab Bahrul Mazi, muka surat 222. 222 perenggan yang kedua, bahagian tengah tu lah. Cuma saya nak minta tuan-tuan tengok balik yang sebelum ni saya lekat sangkut hari tu. Yang ni dalam perenggan yang ketiga daripada syarah tu. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu cihlah kamu, tu cihlah kamu. Cih ni cih lah, tapi kita jarang dah guna perkataan cih ni. Ataupun dalam bahasa Arab dia kalau ikut maksud ikhsa tu, makna dia diamlah kamu, macam tu lah. Rasulullah cakap dekat budak yang nama Ibnu Sayyad tu, diamlah kamu. Itu je lah saya nak betulkan balik. Dia tulis cihlah kamu. Kita sambung balik dalam perenggan yang kedua tu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, kata Sayyidina Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ni, qala Umar, ya Rasulullah i'zan li fa'adriba unuqahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in yaku haqqan falan tusallita alaih wa in la yakunhu fala khaira laka fi qatlih. Tatkala didengar oleh Sayyidina Umar akan perkataan Ibnu Sayyad seperti yang tersebut, yakni Ibnu Sayyad mengaku dia pun utusan Allah. Untuk makluman tuan-tuan, kita masih lagi cerita tentang Ibnu Sayyad ni. Ada orang-orang yang mendakwa dia ni Dajjal. Itu yang boleh ada cerita pasal dia dalam kitab kita ni. Bila dia mengaku dia pun Rasul, dia pun utusan Allah, Sayyidina Umar pun yang ada dekat situ, tatkala didengar oleh Sayyidina Umar akan perkataan Ibnu Sayyad seperti yang tersebut di atas itu di hadapannya dan di hadapan Nabi dan segala sahabatnya, maknanya biadab lah budak ni. Dan baru remaja, baru orang kata apa, baru umur remaja, baru belasan tahun, berani cakap depan Rasulullah dengan para sahabat macam tu. Sebab dia kan anak orang Yahudi. Dia Yahudi ni memang biadab pun. Tuan-tuan tengoklah video-video orang Yahudi dekat Palestin tu. Memang biadab, kecil-kecil dah biadab dah. Ludah apa, dia orang kan ada satu ajaran, bila dia orang ni lalu depan gereja, dia orang kan ludah gereja tu. Jadi setiap kali dia orang lalu dekat gereja yang ada dekat Palestin, dia orang kan ludah lah depan pintu gereja tu. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni dia memandang hina Nabi Isa AS, dan dia orang menuduh Nabi Isa ni anak haram. Kristian pula dia orang menganggap, meyakini Nabi Isa tu mulia. Yahudi terbalik, hina. Cuma orang Kristian ni telajak mulia sampai mengangkat Nabi Isa anak Tuhan. Kita Islam ni lah yang moderate, tengah-tengah. Hina pun tidak, terlampau mulia pun tidak. Sebab tu elok jadi orang Islam ni tuan-tuan. Alhamdulillah, pertengahan.
Warak sangat macam Sami Buddha pun tidak kan. Terlajak tak warak, tak ada agama pun tidak. Tengok Sami Buddha kan warak sangat. Tuan-tuan tengoklah video-video, type je kat Google tu kan. Apa, dokumentari Buddha, Sami Buddha, keluarlah cerita. Tengok Sami Buddha kalau dia puasa macam mana kan? Hari ni hari Senin, sunat puasa kan. Kita orang Islam ni kalau puasa tak makan tak minum. Kalau Sami Buddha ni, dia bukan setakat tak makan tak minum, tak tidur dan tak bergerak. Apa punya puasa macam tu? Duduk bersila, mari tak lalu. Tak lalu, makan pun tidak, minum pun tidak, tidur pun tidak, bergerak pun kalau boleh tak boleh bergerak, gerak pun tidak. Punyalah teruk kan. Warak tu nama dia warak terlajak kan. Kita ni tuan-tuan jangan warak sangat. Warak bagus tapi jangan warak sangat. Punyalah warak kadang-kadang sampai daging tak makan, makan nasi kosong, lauk air kan? Nasi dengan air, punyalah tasawuf kan. Makan je lah, apa susah Lainlah kalau ustaz saya tak boleh makan daging, berdengung kepala, lain lah. Itu itu bukan pasal warak, itu dah kepala berdengung, nak buat macam mana kan. Tak boleh makan lah. Saya tak boleh makan daging ustaz, gaut macam tu kan. Dia sebab dalam daging tu dia ada nama, ada satu benda nama dia purin. Purin tu memang buat gaut, orang gaut ni dia jadi teruk lah, trigger lah kalau bahasa putih dia jadi trigger yang sakit tu. Tapi sebenarnya yang menyebabkan gaut tu gula je. Kalau boleh berhenti gula, berhenti lama, boleh lah makan daging tu balik. Kalau nak makan daging lah. Kalau ustaz saya tempe je lah, tak apalah. Yelah benda makan, makan tak apa, tak makan pun tak apa. Cuma kalau tak dapat makan daging bakar tak syok lah. Tu je lah kan. Kalau cerita pasal daging tu ada protein, tempe pun ada protein tuan-tuan. Kalau sayuran ni, soya memang ada protein. Kalau nak protein. Kalau tak ada protein pun tak apa. Okey, itu contoh. Cerita tentang orang Yahudi. Kecil-kecil dah biadab dah. Sebab tu dia berani cakap depan Rasulullah macam tu. Depan Rasulullah dengan sahabat-sahabat pada situ, berani dia cakap macam tu. Dia kata, kamu percaya tak aku pun utusan Allah? Kan? Tu kata biadab. Ia pun berkata, Sayyidina Umar pun cakap dekat Rasulullah, ya Rasulullah, adalah Ibnu Sayyad ini mustahak dipancung lehernya dengan sebab cakapnya itu. Beri izin bagi hamba, biar hamba pancung lehernya. Kata Sayyidina Umar, senang dah, cakap banyak pun tak guna Rasulullah, tebeh je kepala dia. Apa nak pening-pening kan, tebeh je. Tapi memang Sayyidina Umar ni kalau baca sejarah dia memang biasa macam tu lah. Dia memang pukul je. Kalau dalam perang pun orang kalau jumpa Sayyidina Umar ni, orang lari, orang akan cari orang lain. Dia orang takkan sanggup lawan dengan dia, tak boleh menang punya. Tapi Sayyidina Umar ni orang dia kidal. Dia kidal. Dia kalau main pedang dia tak main tangan kanan, dia main tangan kiri. Dia kidal. Tapi besar lah orang dia. Yalah besar tak besar lah. Dia naik kuda dia break pakai kaki je. Memang besar lah orang. Dia naik kuda tu macam naik spy je. Break pakai kaki je, gila. Mana orang nak lawan macam tu. Ibarat kalau tuan-tuan baca sejarah apa Mongolia, Genghis Khan, macam tentera Genghis Khan. Genghis Khan kan tentera dia besar-besar. Orang lain takat bahu je. Memang kalah lah. Macam kita lawan dengan gajah lah, lari lah. Buat apa nak lawan, gila kan. Kalau pakai pistol tak apalah. Kalau pakai panah tak apalah. Kalau pakai parang kalau saya lari awal lagi, buat apa, bodoh. Memang kalah lah. Jenis orang dia besar kan. Naik kuda tu dia break pakai kaki je. Memang kuat lah. Kita orang Melayu ni basikal boleh lah break pakai kaki kan. Kuda tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kuda lari, type dengan Google kuda lari, tengok macam mana. Boleh break dengan kaki, memang kuat. Bila didengar oleh Nabi akan kata Sayyidina Umar yang demikian itu, sahabat baginda dan kira bapa mentua jugalah kan. Rasulullah kahwin dengan anak dia, Sayyidatina Hafsah binti Umar. Kira bapa mentua Nabi jugalah.
Cuma orang Arab zaman dulu, zaman Rasulullah ni, dia tak ada istilah bapa mertua. Kalau kita orang Melayu ni, dia ada istilah bapa mertua, mak mertua kan? Dia orang tak ada. Dia orang yang ada, kalau orang tanya siapa tu, itu bapa bini aku. Dia tak ada bapa mertua aku, tak ada. Dia bapa bini aku. Habis dengan kamu? Mana aku tahu, tak ada apa-apa. Dia macam tu. Dengan aku tak ada apa-apa lah, itu bapa bini aku, bukannya bapa aku. Dia macam tu. Sebab tu dia orang relax je kahwin dengan orang yang orang yang jauh lebih muda kan. Kalau kita tak boleh. Kalau kita kamu nak kahwin dengan anak aku, kamu pun lagi tua daripada aku, gila, kamu nak panggil aku apa? Kalau kita tak boleh, sebab kita ada istilah bapa mertua kan. Lagipun orang Arab zaman jahiliah ni, zaman Rasulullah, dia orang tak ada, dia macam biasa tau. Dia memang jenis biasa. Dia panggil bapak dia pun panggil nama je. Kalau bapak dia tu mat, pergi mana? Dia macam tu. Dia tak macam kita. Kita budaya kita ni, kalau bapak kita panggil bapak kita lah, abah. Dia orang ada juga panggil bapak ada, tapi kebanyakan kalau tuan-tuan baca sirah, baca hadis, memang kebanyakan dialog orang Arab ni sama dengan bapak dia pun dia panggil nama dia. Dia macam tu. Tambah kalau abang, sebab tu dia tak ada panggilan abang tak ada. Dia orang tak ada abang, tak ada. Dia cuma ada akhun. Akhun ni makna adik beradik. Adik pun ya, abang pun ya. Jadi dia tak ada tiba-tiba itu abang saya, jadi saya kena hormat dia. Dia tak ada. Dia tak, dia kan biasalah macam dia juga. Macam dia juga. Sebab itulah Rasulullah boleh berkawan dengan Saidina Osman, boleh berkawan dengan Saidina Umar. Walaupun Saidina Umar 10 tahun lagi muda dari Nabi, Saidina Osman 13 tahun lebih muda dari Nabi. Boleh. Sebab dia orang memang budaya dia orang tak ada istilah tiba-tiba dia tu bayi-bayi bapak aku, jadi aku tak boleh kawan dengan dia. Dia bayi bapak aku. Dia orang tak ada macam tu. Sebab bapak dia pun dia panggil mat je kan. Mat gimana mat? Jauh lah dengan kita orang Melayu ni. Orang Melayu ni lain sikit. Orang Melayu ni kalau beradab sopan ni memang lagi hebat daripada orang Arab. Sebab tu orang kata kalau nak ajar adab, jangan ajar orang Melayu, ajar orang India, tahu kan? Ajar orang India, ajar orang Cina boleh. Melayu tak payah ajar adab, dia dah tahu dah. Memang dalam keluarga dia memang amalan dia macam tu. Dengan abang dia pun dia akan panggil abang. Dia tak ada mahu kalau dia panggil nama bapak dia marah, itu abang kamu, itu kakak kamu, cakap elok sikit. Dia macam tu. Jadi susah lah kalau orang Melayu biadab ni, payah sikit lah. Melainkan kalau yang jenis tuan-tuan tengok generasi muda sekarang yang jenis biadab ni bukan apa. Sebab mak bapak dia kerja. Mak bapak dia kerja, dia duduk dengan pengasuh jadi dia tak sempat lah nak belajar apa-apa ilmu daripada mak bapak dia. Kalau orang dulu lain, kalau orang zaman saya lain. Orang zaman saya bapak je kerja, mak tak kerja. Jadi kalau nak buat apa-apa, mak lah yang akan tegur. Itu abang kamu, cakap elok sikit. Kamu ni makan tinggi sikit untuk kakak kamu, jangan main habiskan je. Sempatlah belajar adab daripada mak tu. Kalau duduk dengan pengasuh, mana ada nak belajar benda. Habis duduk dengan pengasuh, lepas tu pergi sekolah, balik jumpa pengasuh, petang pergi kelas petang, sekolah petang, malam tuition. Tak ada apalah. Lepas tu tengok YouTube pula Indonesia habis jadi endon. Anak saya pun macam tu, jadi endon. Kadang saya marah dia, kamu ni bapak Jawa, mak Melayu, apa kamu jadi endon kan? Kalau cakap Jawa okey lagi, saya boleh terima sebab bapak kamu Jawa, ni kamu jadi endon. Mas kabur, apa benda lah semak tu lah Indonesia. Saya jenuh blok rancangan endon tu, dia banyak sangat. Bila blok naik, aduh pening tu. Yalah orang Indonesia ni tuan-tuan, endon ni negara dia, rakyat dia 200 juta. Kita ni baru 34. Kalau paling tinggi pun 36 lah, 36 juta, 34 juta. Indonesia ni 200 juta lebih. Memang kalau setakat dia buat video channel YouTube tu memang dia sajalah. Bukan sikit tuan-tuan, dia sajalah. Habis jadi endon budak sekarang. Kawan-kawan anak saya pun macam tu, jadi endon. Gila korang Yelah kalau saya Jawa kan, bini saya petani.
Ya kalau cakap pun cakap petani tak apalah juga, cakap selain Kelantan ke okey juga. Ini cakap Indonesia. Jahanam dia. Okey. Itu contoh. Sebab tu tak pelik budak-budak zaman sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok, dia tak ada adab macam orang dulu. Sebab dia memang tak sempat nak belajar adab daripada mak bapak dia. Mak bapak dia sibuk kerja. Dan dia cuma mendapat pelajaran dari sekolah aja. Sekolah, pengasuh ni memang tak peduli lah kerja. Dan pengasuh ni jaga budak 10 orang, mana sempat dia nak peduli anak dia. Jadi tak pelik lah budak sekarang ni dia jadi biadab, tak hormat orang tua. Makan kismis minda berbutir-butir, tak ada adab. Saya dulu makan kasut je. Yelah, zaman saya dulu kalau kena penampor tu bukan kena penampor dengan tangan, kena penampor dengan kasut. Dia ambil kata pam ke berdengung kata. Tak payah nak makan kismis minda. Sekarang tak boleh, sekarang tampor dengan kasut terus jadi kanser. Sekarang ni tak boleh lembik kan, rotan-rotan sikit udah busuk jadi kanser pula kan. Boleh ada kanser pula. Pukul sikit patah kan. Sekarang tak boleh. Baru itu kawan saya, bawah saya lah, bawah 10 tahun, berbelas tahun juga lah, jatuh seorang-seorang. Bukannya jatuh naik motor, jatuh berlari. Dia berlari jatuh, patah jari, reput betul tulang. Dah macam orang tua kan. Orang tua tak apalah kan. Orang sakit buah pinggang ke tak apalah reput tulang. Inilah muda lagi, 30-an. Tak sampai 30-an, 27, 28. Lari jatuh, patah jari. Lembut betul jari. Itu contoh orang sekarang. Lembik mana. Sikit-sikit tak larat. Sikit-sikit demam. Baru kena hujan dah demam dah. Kena hujan demam. Orang dulu-dulu kena hujan tak heran tau. Sekarang tak boleh. Sekarang ni tuan-tuan kena hujan pun balik demam. Sekarang kan, yelah badan tak tahan. Bukan apa, tengoklah pemakanan, cuaca kan. Kita ni asyik kena aircon 24 jam, memang habis lembik lah. Tak apalah. Ini cerita Sayyidina Umar. Jadi tak pelik lah. Dia pun bapa mertua Rasulullah. Cuma dalam adat orang Arab zaman dulu, istilah bapa mertua tak ada. Jadi tak kisahlah kalau dia kahwin dengan orang yang mana bapa perempuan tu lagi muda daripada dia. Biasa benda tu. Dia tak ada istilah bapa aku. Yang ada itu bapa bini aku. Dengan kamu, dengan aku dia kawan aku. Dia habis. Jadi dia minta izin oleh Rasulullah, dia nak tebeh je kepala budak ni. Bila didengar oleh Nabi akan kata Sayyidina Umar yang demikian itu, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian ini. Kata Rasulullah, jika adalah Ibnu Sayyad itu sebenarnya ia Dajjal. Kalaulah betul budak ni nanti bakal jadi Dajjal, maka tiada dikerasi Allah akan dikau memancung Dajjal itu. Kata Rasulullah, kalau betul budak ni nanti dah dewasa jadi Dajjal, kamu wahai Umar takkan mampu bunuh dia. Kenapa? Sebab takdirnya kerana Dajjal itu dibunuh akan dia oleh Nabi Allah Isa AS. Dajjal memang akan mati di tangan Nabi Isa. Orang lain tak boleh buat apa lah. Orang lain tak boleh nak bunuh dia. Dan jika bukannya Ibnu Sayyad itu Dajjal, kalaulah dia bukan Dajjal, orang biasa, maka tiada kebajikan bagimu pada membunuhnya. Mana kalau kamu bunuh dia pun tak dapat pahala, tak jadi elok pun. Sebab apa? Kerana sekarang ia sedang budak-budak lagi, dan budak-budak itu tiada berdosa atasnya. Dan pula kita sekarang orang Islam Madinah ada di dalam perjanjian dengan Yahudi. Mana perjanjian damai. Madinah kan ada orang Yahudi duduk. Siapa? Bani Yahudi, Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah. Mana dia orang ni duduk di Madinah bersama-sama dengan Rasulullah.
tiada berpancung-pancungan dan tiada berfitnah-fitnah. Mana tak boleh nak saja-saja nak bergaduh lah, tak boleh, sebab dah buat perjanjian damai. Macam kita kat Malaysia ni lah kan, dulu keturunan Cina dengan India dulu dah buat kontrak sosial dengan Seri Paduka Raja. Dah buat kontrak sosial dengan Sultan. Jadi kita sebagai rakyat, kita kena hormat dengan perjanjian Sultan dengan dia orang ni. Tapi hormat pun tuan-tuan berpada-pada lah, jangan teruk sangat. Kita ni kalau dengan non-Muslim, orang bukan Islam ni, cukuplah sekadar muamalah sudah lah. Berurusan, berurusan jual beli, urusan sudah. Jangan kita tiba-tiba nak buat jadi kawan rapat, kawan baik, tak payah, buang masa. Sebab memang sampai kiamat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sampai kiamat orang kafir ni dia akan sentiasa memusuhi Islam. Memang tak boleh lah, memang takkan boleh punya tiba-tiba kita orang Islam nak baik-baik dengan dia, tak boleh. Ialah keyakinan kita tak sama. Kita meyakini Tuhan Esa, dia orang meyakini Tuhan tak terkira banyaknya, boleh menjelma. Mana boleh kita nak sama dengan dia orang? Cukuplah sekadar kita bermuamalah sahaja. Tak payahlah beria kita tengok, ustaz Cina tu baiklah dengan saya. Tak ada baiknya. Dah kita pelanggan dia, kita customer dia, eloklah dia kan. Maka bagaimana kamu hendak membunuhnya, sedangkan dia orang ni dalam perjanjian damai. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah 280. Orang-orang yang hidup 100 tahun kemudian daripada hari yang ditentukan oleh Nabi SAW. Tajuk kita iaitulah kisah tentang ada tak orang yang berumur lebih dari 100 tahun. Itu tajuknya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Mana cerita pasal Ibnu Sayyad ni dah habis dah. Ini kita masuk kisah baru pula. Adalah dahulu sedikit daripada masa wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum baginda wafat, sebelum baginda meninggal dunia. Kata setengah ulama sebulan, kata setengahnya lebih, kata sebahagian ulama sebulan sebelum Nabi meninggal dunia, ataupun lebih sebulan lah sebelum Nabi meninggal dunia. Iaitu Nabi berkhabarkan, Nabi ada cerita, Nabi ada cakap, Nabi cerita tentang tiada hidup orang yang ada di atas muka bumi ini pada malamnya, mana Nabi bersabda tu waktu malam. Nabi cakap malam tu tak ada orang yang hidup di atas dunia lebih daripada 100 tahun, yang berumur lebih dari 100 tahun. Iaitu dapat kita ketahui daripada hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Kita boleh tahu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan kata beliau, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi nafsun manfusatun ya'nil yauma ta'ti 'alaiha mi'atu sanah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada di atas muka bumi seorang yang dijadikan dan yang diperanakkan, yakni pada hari ini. Yaknil yauma, saya silap baca tadi. Yaknil yauma, minta maaf. Yang datang atasnya 100 tahun. Apa maksudnya? Yakni siapa-siapa yang ada di atas muka bumi pada hari Nabi bercakap itu,
sama ada orang itu telah hidup dalam beberapa tahun umurnya ataupun jadi diperanakkan hari itu, yang mana lahir pada hari itu, maka orang itu tidak lebih daripada 100 tahun. Tidak lebih daripada 100 tahun lagi umurnya, mula daripada hari Nabi berkhabar itu. Tapi sebenarnya Nabi sebut benda ni secara umum lah. Secara umum, mula daripada zaman Nabi meninggal dunia, dah tak ada orang yang berumur panjang lebih dari 100 tahun. Kalau ada pun, mungkin seorang dua saja, yang lain tak ada. Sebab tu kita nak jumpa dekat Malaysia ni tuan-tuan, yang umur 101 tahun Tun Dr. Mahdi Orang lain tak ada. Orang lain semuanya meninggal mati muda. Tambah zaman sekarang ni lagilah. Dan zaman sekarang ni kalau tengok orang penyakit orang tua-tua dah kena dekat orang-orang muda. Dan kalau zaman saya sekolah menengah dulu, remaja dulu, nak dengar orang muda kena kencing manis ni memang tak ada. Tak mungkin. Orang yang kena kencing manis ni umur 60 ke atas barulah dengar kencing manis. Lepas tu bila mati, dalam report card tu dia akan tulis sakit tua. Dia akan tulis sakit tua. Tapi sekarang penyakit orang tua boleh kita jumpa ramai orang-orang muda yang dah kena. Tambah kalau orang umur 30-an sekarang ni dah 30-an dah ulang alik jumpa doktor tiap-tiap bulan. Gila kan. Tiap-tiap bulan ada appointment doktor. Umur baru 32, 33 kan. Gila kan. Patutnya umur 60-an baru ulang alik jumpa doktor. Sebulan sekali jumpa doktor, setahun 2 kali. Ini tiap-tiap bulan. Mana appointment doktor? Bawa kan. Ada kencing manis. Kencing manis. Gila sungguh kan. Yelah macam kawan anak saya umur 18, baru umur 18 darah tinggi. 18 darah tinggi, gila. Apa yang distreskan entah lah. Baru 18 dah stres kan. Apa benda yang distres kan? Kalau orang tua ni mungkin lah kan, stres kan, fikir pasal PMX kan, stres kan. Stres Negeri Sembilan macam mana Pakatan Harapan tak menang, mungkin lah kan. Budak umur 18 apa benda dia fikir kan. Nak kata main politik pun baru nak boleh mengundi kan. Itu pun baru lagi. Kalau dulu-dulu kan 21 tahun ke atas baru boleh mengundi. Jadi memang susah lah nak jumpa orang yang boleh berumur 100 ke atas. Kalau dalam hadis, kalau tuan-tuan belajar ilmu hadis, kalau dia tulis dekat nama perawi itu Al-Mu'ammar. Kalau dia tulis Mu'ammar tu makna umur dia 100 tahun ke atas. Itu Mu'ammar. Jarang jumpa lah, tapi ada juga perawi-perawi yang umur dia akan tulis Mu'ammar. Mu'ammar tu makna umur perawi itu lebih dari 100 tahun. Itu Mu'ammar. Saya pun sempat berguru dengan arwah Tuan Guru Haji Mat Lala Pendang, tapi dah meninggal lah orang sekarang. Zaman saya berguru dengan dia tu umur dia 120 lebih. Memang betul 120 lebih. Bini dia kahwin 4. Bini dia semua dah mati lah. Yalah 120 tuan-tuan. Dia pun kalau bercakap lidah dia dah kembang. Lidah dah kembang. Mana kena dengar 3-4 kali diulang baru faham apa benda dia cakap. Tapi otak fresh lagi lah. Sebab dia tak makan ubat ubat kolesterol. Otak dia fresh lagi lah. Dia tak makan ubat kolesterol. Saya sempat lah berguru dengan orang macam tu. Masa tu 120 lebih, 20 berapa tak ingat lah. Sekarang mati lah orang. Jadi itulah maksud Rasulullah. Sejak zaman baginda meninggal dunia, tak ada dah orang berumur lebih dari 100 tahun. Maksudnya hampir tak ada. Tak adalah kata tak ada langsung, ada, tapi hampir tak ada. Susahlah nak jumpa. Nak jumpa orang umur 90 payah tuan-tuan. 90 80 mungkin lah. Kalau kita orang Melayu ni 80 adalah.
Kalau orang Arab tak ada, orang Arab tak panjang. Arab ni 60 lebih, 70 dah tak ada lah. Kalau orang Melayu ni panjang sikit umurnya. Ialah sebab orang Melayu kan makan pucuk daun, makan sakit perut, makan pucuk jambu. Jadi makan pucuk-pucuk, umur panjang lah. Tapi tak apalah, umur panjang sangat pun bukan seronok sangat pun tuan-tuan. Hari-hari asyik nasi lemak je boring juga. Nasi lemak, teh tarik, roti canai, mana ada benda lain. Dan kena kalau tuan-tuan hidup 90 tahun lagi, itu dia jumpa jemu juga. Mana ada benda lain. Itu pun nak hidup lama sangat, nak buat apa? Makin hidup lama makin stres. Yelah, ngundi tengok-tengok menang, esok bekerjasama. Udah. Sekarang punya beria, menang, esok tengok-tengok lah tubuh kerajaan perpaduan. Pada muka tuan-tuan. Kena pula orang tu kalah mengundi, dia calon kalah, dia pula jadi menteri. Macam tu siapa, Datuk Nasruddin Nasution ke apa, dia kan dulu kalah dia. Kalah pilihan raya, jadi menteri. Yalah, sebab benda boleh, nak buat macam mana kan, benda boleh kan. Dia boleh, memang Perdana Menteri dia boleh lantik menteri daripada kalangan siapa pun, tak kira lah orang tu kalah pilihan raya ke menang ke kan. Itu yang jangan sonok sangat. Itulah dunia macam itulah. Dan dalam dunia ni pula kita tak boleh cari yang sempurna tak ada tuan-tuan. Yang elok sikit adalah ni, nak cari sempurna tak boleh, ada lebih ada kurang. Jadi tuan-tuan janganlah berangan hidup dekat dunia ni nak dapat nikmat macam syurga, tak ada. Kalau tuan-tuan pergi hospital kerajaan, bayaran murah, daftar RM1, tapi tunggu 4 jam. Tunggu 4 jam, jumpa doktor 4 minit. Iyalah RM1 kan. Kalau tuan-tuan nak cepat, swasta, swasta cepat. Tapi bayaran ni jumpa doktor lama, mungkin setengah jam, 15 minit jumpa doktor. Tapi bayaran dia mahal lah. Paling murah pun 200 lebih, dekat 200 juga kan. Padahal ambil ubat 3 ubat je kan, 3 ubat 2 ubat je. Itu pun kalau ubat macam saya itu pergi, ubat pun dia suruh beli kat farmasi, bayar 100 lebih, ubat beli sendiri dekat farmasi. Maknanya jumpa dia setengah jam tu bayar banyak macam tu, 100 lebih, dekat 200 juga kan? Ubat pun dia suruh ambil kat farmasi. Kalau hospital ubat dia bagi, penuh ubat bagi. Ambil sekotak kan, ambil kan sebakul ubat, ambil kan. Tapi nunggu, nak jumpa doktor dah 2 jam 3 jam. Tunggu dekat farmasi pun dah 3 jam. Pergi pagi balik petang. Dulu mana tu hospital jauh ke? Tak ada, tu depan tu je. Memanglah RM1 kan. Nak kejap, pergi yang spesialis punya, tapi bayaran memang gila. Yalah, tambah kalau tuan-tuan nak apa, operation kan, operation apa, operation angin pasang, queue lah berbulan-bulan. Silap-silap menderita kat rumah. Selagi tak mati, doktor kata hold dulu, bagi orang lain dulu. Itu yang lain-lain dia orang pergi hospital pantai, daftar tengah hari, malam tu juga operate, esok boleh keluar, tapi RM10,000. Itu jiran saya baru je pergi hospital pantai, RM10,000 angin pasang. Dulu kena sebelah kiri, ni kena pula sebelah kanan. Biasa macam tu. Tapi dah tua lah orang, dekat dah 80 lebih dah pun, 80 lebih. Tapi kejap pergi tengah hari, operate petang, malam duduk situ, esok dah boleh keluar. Esok balik, bayar RM10,000. Itu contoh. Hidup macam tu lah kan. Kalau bayaran mahal, tinggi, insya-Allah biasanya berkualiti. Kalau bayaran murah, biasanya kurang lah kualiti dia. Bukan kata tak boleh pakai langsung, tapi kurang lah sikit. Jadi kita kena fikir macam tu lah, ada lebih, ada kurang. Kalau makanan yang kita makan tu sedap, hari-hari makan sedap, lazat, adalah penyakit. Kalau kita makan hari-hari tu tak sedap, tak adalah penyakit. Macam tu lah. Hilang sedap dia, hilanglah sakit dia. Datang sedap dia, adalah kawan dia, nama dia penyakit.
Jadi kena terima lah. Tak adalah kata oi, jadi heran terkejut, kenapa saya kena sakit je Ustaz? Sakit lah. Dah tertarik tu pagi, tertarik tengah hari, tertarik malam, tertarik, sakit lah. Dah tu 10 tahun pula macam tu, sakit lah. Air masak tak usik langsung. Sakit lah. Jadi kalau kita tak sedap, minuman makanan kita tak sedap, kebiasaannya insya-Allah tak ada lah penyakit. Tapi kalau tak ada penyakit, tak matilah pula. Kena ada jugalah penyakit tu kan, tak mati. Jumpa kawan-kawan, lamanya kamu hidup, bila nak mati kan? Umur dah 100 tahun. Kawan-kawan dia pun dah mati habis lah. Yang ada pun semua lapis-lapis anak dia je. Jadi kenalah ada penyakit. Tak ada penyakit, tak mati lah pula kan. Itulah maksud sabda baginda, tak ada orang yang lebih daripada umur 100 tahun. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini makna hadis lebih kurang riwayat yang sama. Ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Buraidah radhiyallahu anhum. Maknanya hadis ni kuat lah. Sebab apa kuat? Sebab selain daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, ada sahabat yang lain meriwayatkan hadis yang sama. Jadi kalau hadis tu hanya seorang saja sahabat yang riwayat, maknanya tak berapa kuat lah. Sebab apa tak berapa kuat? Kerana kita sedia maklum sahabat Rasulullah ni bukan seorang je, beratus-ribu. Jadi takkanlah dalam beratus-ribu tu seorang saja yang riwayat macam tu. Bila seorang sahaja, berkemungkinan orang-orang yang riwayat hadis tu mungkin mana dia reka ke ataupun dia terlupa ke. Dia beza kalau ramai sahabat yang riwayat. Mana bila ramai, takkan nak reka kot sebab ramai. Katanya lagi, bermula ini hadis hasan, status dia hasan. Kalau dalam hadis dia ada 3 lah, sahih, hasan dengan dhaif. Ni hasan ni status nombor 2 lah. Kira kuat lah. Masalah 281. Tiada tinggal seorang pun orang di atas muka bumi ini. Muka bumi, tak ada orang yang tinggal di atas muka bumi. Dan maknanya ini satu hadis Nabi lagi dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, mengkhabarkan tiada tinggal seorang pun di atas muka bumi kemudian daripada 100 tahun. Yakni tak ada orang yang hidup pada masa Nabi cakap tu yang lebih daripada 100 tahun dari masa Nabi berkhabar itu. Maka hadisnya demikian ini, katanya, An Abdullah bin Umar qala Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin salatal isya fi akhiri hayatihi. Falamma sallama qala ara'aitukum lailatukum hazihi ala ra'si mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahad. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Katanya, telah sembahyang kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita beliau sembahyang bersama Rasulullah, padahal ia jadi imam kami dan kami jadi makmumnya. Pada satu malam, sembahyang apa? Sembahyang fardu isyak berjemaah akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam, mana hujung-hujung usia. Itu yang ada ulama kata sebulan sebelum baginda meninggal dunia. Maka tak kala memberi salam ia akan sembahyang itu, bila dah habis sembahyang, bersabdalah ia pada kami makmumnya, aku berkhabar pada sekalian kamu. Kata Rasulullah, aku nak cerita ni. Apa ceritanya? Malam sekalian kamu ini, kata Rasulullah, malam ini
atas kepala tahun, yakni awal tahun 100 tahun daripadanya. Tiada tinggal siapa-siapa daripadanya atas belakang bumi ini seorang pun. Belakang bumi tu mana? Di atas lah, di atas muka bumi. Kata Rasulullah, tak ada di atas muka bumi. Faqala Ibnu Umar, fawahalan nasu fi maqalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilka fi ma yatahaddasunahu min hadhil ahadisi an mi'ati sanah. Maka kata Ibnu Umar, apakala didengar orang-orang akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, bila dia orang dengar Nabi kata dah tak ada orang yang lebih usianya daripada 100 tahun, tersalah faham orang pada cakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Pada barang apa yang dicakapkan mereka itu akan dia daripada ini segala hadis daripada 100 tahun itu. Kata Saidina Ibnu Umar, dia kata bila Rasulullah cakap macam tu, ramai orang yang salah faham. Dia orang sembang sama-sama, dia orang salah faham. Wa inna ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabqa mimman huwa al-yawma ala zahril ardi ahad yuridu bizalika an yankharima zalikal qarnu. Dan hanya sahaja bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada tinggal, yakni tiada hidup daripada orang yang ia ada pada hari ini atas belakang bumi oleh seorang lebih dari 100 tahun. Menghendaki Nabi dengan yang demikian itu, maksud baginda bahawa pupus itu kurun yang pertama, iaitulah 100 tahun zaman Rasulullah dengan para sahabat. Tak ada orang yang berumur panjang lebih daripada 100 tahun. Mana zaman Nabi itu je lah, zaman Nabi itu sahaja. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Hadis Sahih Muslim, bermula ini segala hadis sungguhnya telah ditafsirkan oleh setengahnya akan setengah. Dan padanya, yakni hadis tadi kalau kita baca, Ibnu Umar mentafsirkan maksud Nabi SAW. Yalah, sebab Nabi sebut macam tu je. Nabi tak ada cakap pun apa kebanyakan ke, nanti ke, lusa ke, yang dulu-dulu ke. Dan padanya, pada hadis tadi, satu tanda daripada beberapa tanda kenabian Nabi kita. Mana ada salah satu mukjizat Nabi lah. Mana Nabi punya ramalan tu tepat. Apa yang Nabi ramalkan tu tepat. Dan bermula kehendak hadis itu, iaitu bahawasanya tiap-tiap orang yang diperanakkan dia, tiap-tiap orang yang lahir yang ada pada malam Nabi berkata dengan hadis ini, yakni orang yang ada ia di atas muka bumi, orang yang lahir masa tu, tiada hidup kemudian daripadanya, tidak hidup selepas Nabi Muhammad meninggal dunia lebih daripada umur 100 tahun. Sama ada kurang umurnya dahulu daripada itu atau tiada. Dan tiada pula ada padanya, pada hadis tadi, menafikan hidup seorang yang didapati kemudian daripada malam itu lebih daripada 100 tahun. Hadis tadi bukan menafikan orang-orang yang berumur panjang, bukan. Hadis tadi cuma cerita tentang orang yang hidup masa malam Nabi cakap tu tak ada yang lebih daripada 100 tahun.
Dan sungguhnya telah mengambil hujah dengan segala hadis ini oleh mereka yang syaz daripada muhaddisin. Syaz ni maknanya perawi-perawi hadis yang tak berapa nak kuat lah. Itu makna syaz. Dikatanya, kata orang-orang yang syaz tadi, perawi-perawi yang riwayat dia tak berapa nak kuat, dengan hujah hadis tadi, Nabi Allah Khidir alaihissalam ada mati. Dengan hadis tadilah, ada ulama-ulama yang berhujah yang tak percaya Nabi Khidir alaihissalam berumur panjang dan masih hidup. Dan bermula jumhur ulama, kesatuan ulama berpendapat Nabi Allah Khidir itu ada hidup lagi. Kalau ikut jumhur, mengikut persatuan ulama, Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai hari ini, sampai sekarang. Kalau sebahagian ulama, yakni yang syaz tadi, dia kata tak ada. Dia kata berdasarkan hadis tadi, Nabi Khidir alaihissalam dah lama meninggal dunia. Mana khilaf lah, ini benda khilaf. Cuma yang kuat berpendapat, pandangan yang kuat, Nabi Khidir masih hidup sampai hari ni, masih hidup. Sebab memang ada cerita Nabi Khidir tu dia akan jumpa Dajjal. Mana umur dia panjang lah. Tapi tak penting pun tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu Nabi Khidir umur panjang tak umur panjang, ke lantak dia lah. Dan kalau kita tahu dia tu umur panjang, kalau kita tak semayang masuk neraka, nak buat apa? Ni kadang-kadang orang suka sangat ambil tahu tentang benda-benda khilaf, benda-benda yang hujung-hujung, tapi lupa nak fikirkan tentang keutamaan diri sendiri. Lebih baik kita fikirkan tentang keutamaan kita sendirilah. Sembahyang cukup ke tidak, dah qada ke belum, sembahyang kita ni sah ke tidak, ada bukti ke sah, amalan kita ni ikhlas ke tidak, itu yang kita kena ambil tahu lebih berat berbanding masalah khilaf ulama. Ada kata ya, ada kata tidak, ada kata macam tu, ada kata macam ni. Tak payah letak tepi lah. Ni kadang orang bekerja ambil tahu, cari siapa dia Imam Mahdi, tak payah. Imam Mahdi tu tak masuk dalam rukun iman, rukun Islam pun. Jadi biarkan sudah. Maka ditakwil mereka itu, kalau menurut pandangan jumhur ulama, menurut pandangan kesatuan ulama, Nabi Khidir alaihissalam usia dia lebih dari 100 tahun, hidup sampai sekarang. Jadi macam mana nak disamakan dengan hadis tadi? Sedangkan hadis tadi Rasulullah kata tak ada orang yang berumur lebih dari 100 tahun mula daripada Nabi cakap tu. Maka ditakwil mereka itu, ada orang tafsirkan akan segala hadis ini atas bahawasanya adalah ia atas laut. Jadi kata ulama, kenapa Nabi Khidir tak masuk dalam sabda Nabi tadi? Sebab Nabi Khidir tu duduk dekat laut, bukan duduk dekat darat. Yang Nabi cakap tadi dekat darat. Itu takwil ulama lah kan, lantak dia orang lah. Tiada atas bumi pada masa Nabi berkata dengan hadis itu. Jadi ulama tu jawab, orang tanya, dia kata, ya Syekh, kata Nabi Khidir hidup panjang, Nabi Muhammad kata umur tak ada yang lebih 100 tahun, macam mana tu? Kata ulama, dia kata Nabi cakap tu orang atas darat, Nabi Khidir ni dia atas hidup atas laut. Sebab tu saya cakap awal tadi tuan-tuan, tak payah kita nak peduli sangat benda-benda macam tu, benda-benda khilaf, tak berapa nak jadi keutamaan pada kita. Ataupun pentakwilan yang lain, tafsiran yang lain, bahawasanya hadis itu am maksus, kan? Hadis Nabi tadi ialah am maksus. Apa maksud umum maksus? Kalau bahasa Melayu dia umum dan khusus. Apa yang umum? Yakni Nabi cakap secara umum, secara general, secara umum, susah kita nak jumpa orang yang berumur lebih dari 100 tahun. Dan secara khusus memang ada orang 1-2
seorang dua orang yang umur dia panjang, contohnya Tun Dr. Mahathir Mohamad, umur dia dah 101 tahun. 101 tahun. Kan? Yelah, orang kalau umur macam tu, macam Tun Dr. Mahathir ni, kalau dia buat reunion, saya rasa dia seorang je lah. Nah, saya ingat junior dia pun tak ada. Junior satu sekolah dengan dia pun saya rasa tak ada dah. Habis lah, mati habis lah. Tinggal dia seorang je kan. Saya tak tahu kalau buat grup WhatsApp pun tak ada. Dia lah admin, dia lah ahli kan. Tak ada orang lain. Mana ada tuan-tuan. Kita pun, yang saya rasa yang saya pernah jumpa sekarang pun, yang tua pun 70 lebih je. Kalau 80 lebih tu duduk rumah lah. Dah duduk rumah lah. Kan, kalau datang masjid juga dah sengit sebelah dah badan. Tambah 101 tahun ni tak ada. Yelah, PMX pun baru 80 lebih. Kalau tak silap PMX 80 lebih ke 78 macam itulah. Saya pun tak ingat lah. Kira kalau dengan Tun dia kata, kamu ni, aku sekolah menengah, kamu tadika. Memang tak boleh nak lawan dengan orang tua tu kan. Dia kata, kamu siapa nak lawan dengan aku? Dulu aku sekolah menengah, kamu tadika. Aku dah main bola dah, kata dia. Kamu baru main batu seremban. Itu contoh. Sebab tu apa yang Perdana Menteri Rusia tu, Putin tu datang Malaysia. Dia datang ke Malaysia, dia pergi rumah Tun, dia yang jumpa Tun, dia pergi rumah. Tak ada pun dia pergi ke duduk dekat kediaman rasmi Perdana Menteri, lepas tu Tun datang jumpa dia, tak ada. Walaupun dia tu presiden, Tun bukan lagi presiden, dia pergi rumah Tun. Yalah, Tun tu tua jauh dia. Memang dia pergi rumah Tun. Kalau kita sekarang ni kira ziarah Tok Guru kan. Pergi ziarah Tok Guru jauh tuanya, 101. Itulah maksud maksus. Maknanya hadis tadi Nabi sebut secara umum, kebanyakan orang memang tak ada umur 100 tahun ke atas. Tapi khusus apa dia maksus, ada juga seorang dua yang berumur lebih dari 100 tahun. Itulah alasan ulama jawab tentang hadis tadi. Intaha safhah, suatu mana muka surat 424 jilid, jim tu jilid 9, di tepi kitab Qastalani, babu maja'a wallahu subhanahu wa ta'ala. Tanda muka surat 225 tu.